Satu buku sejuta ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton rancangan kami, Satu Buku Sejuta Ilmu. Dalam kali ini kami akan berbincang tentang buku-buku yang memberi ilmu dan pengajaran yang mendalam, yang boleh mengubah cara kita berfikir dan bertindak dalam kehidupan. Saya, Raudah Munawara, sebagai panel rancangan kali ini. Bersama saya ada tiga tetamu hebat yang akan mengupas dan berkongsi pendapat tentang buku-buku yang telah memberi impak besar dalam hidup mereka. Mari kita sama-sama mengenali mereka satu persatu. Puan Iman, bolehkah Puan menceritakan sedikit tentang kehidupan Puan? Hai Raudah, saya Iman Akila sebagai pembaca tegar novel motivasi. Saya sangat gembira dapat sertai perbincangan ini. Saya suka membaca buku yang memiliki maksud tersirat. Saya harap rancangan ini dapat memberi inspirasi dan manfaat kepada masyarakat untuk lebih rajin membaca buku kepada semua yang mendengar. Terima kasih Puan Iman. Puan Aisyah, bagaimana pula dengan Puan? Salam sejahtera semua, saya Aisyah Umairah. Saya adalah seorang pegawai motivasi terkenal di Malaysia. Saya juga suka membaca buku pada masa lapang dan saya sangat teruja untuk berkongsi pendapat saya bersama penonton tentang bagaimana buku boleh memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih Puan Aisyah. Dan yang terakhir sekali, Profesor Madya Dr. Alif Sufi, bolehkah perkenalkan diri anda, Profesor? Saya merupakan Profesor Madya Dr. Alif Sufi. Saya seorang pensyarah pembangunan diri untuk mengulas tentang buku. Saya percaya bahawa membaca buku adalah salah satu cara terbaik untuk memperkayakan minda dan memberi inspirasi dalam kehidupan. Terima kasih kepada semua tetamu. Jadi, dalam episod kali ini, kami akan berbincang tentang satu buku yang memberi kesan mendalam kepada banyak orang. Buku ini adalah Mimpi Sejuta Dolar. Buku ini banyak mengandungi pengajaran yang bukan sahaja memberi ilmu, tetapi juga memberi inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik. Puan Iman, bolehkah Puan memberi permulaan tentang buku ini? Buku ini ditulis oleh Albertine Endah. Buku ini mengisahkan tentang seorang pelajar yang ekonominya sederhana. Mary Riana, anak muda Indonesia, telah menjadi jutawan muda dan diiktiraf sebagai usahawan berjaya, motivator yang sangat dinamik dan penulis yang terlaris di Singapura. Selepas menghabiskan masa kolejnya yang penuh dengan kebimbangan kewangan di Universiti Teknologi Nanyang, Mary kemudian mencipta anjakan paradigma dalam pemikiran dan memulakan perjuangan dengan konsep dan etika kerja yang luar biasa. Akhirnya, dia berjaya memperoleh $1 juta pada usia 26 tahun. Terima kasih Puan Iman kerana telah memberi pengenalannya sangat baik. Buku ini memang penuh dengan ilmu yang mendalam. Puan Aisyah, apa yang paling menarik tentang buku ini? Salah satu perkara yang paling menarik perhatian saya dalam buku ini adalah buku ini berisi pengalaman perjuangan Mary berserta hikmah yang sangat menginspirasi yang boleh diaplikasikan untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Ini juga sangat membantu kita untuk menjadi lebih fokus dalam mencapai impian dan matlamat. Buku ini mengajar kita bahawa setiap langkah kecil yang diambil jika dilakukan dengan kesedaran, ia boleh membawa kesan untuk membawa perubahan besar dalam hidup. Buku ini memang memberi banyak pengajaran dan ilmu yang boleh digunakan dalam kehidupan kita. Prof. Alif, apa pengajaran yang terbesar dalam buku ini? Bagi saya, pengajaran terbesar dari buku ini adalah tentang pentingnya bermimpi besar. Walaupun pada awalnya impian tersebut kelihatan mustahil atau sukar untuk dicapai, buku ini menunjukkan bahawa dengan keberanian dan usaha yang berterusan, impian besar tersebut boleh menjadi kenyataan. Watak utama dalam buku ini berani bermimpi besar walaupun menghadapi pelbagai kesulitan dalam hidupnya. Itu adalah pengajaran yang sangat bernas, Profesor Alif. Saya juga percaya bahawa buku ini mengajar kita tentang pentingnya memiliki mimpi besar. Puan Iman, bagaimanakah cara anda mengamalkan ilmu di dalam buku ini? Salah satu perkara yang saya amalkan adalah terima kegagalan sebagai pengalaman. Kegagalan adalah sebahagian daripada perjalanan menuju kejayaan. Jangan biarkan kegagalan menghentikan anda daripada bermimpi besar. Sebaliknya, anggap kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Buku ini juga banyak mengajar kita tentang pentingnya mengambil tindakan dan tidak hanya bergantung pada impian atau harapan semata-mata. Puan Aisyah, bagaimanakah anda menghadapi kontes ini dalam kehidupan seharian yang penuh cabaran?
saya rasa konsep ini sangat relevan dalam kehidupan kita yang serba cepat dan penuh dengan gangguan. Kita seringkali terganggu oleh media sosial, kerja atau tekanan peribadi. Buku ini mengingatkan kita bahawa untuk mencapai maklumat dan hidup dengan lebih bermakna, kita perlu memberi fokus dan tindakan yang konsisten. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju maklumat itu penting dan kita perlu berani untuk mengambil tindakan meskipun dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Terima kasih kepada semua tetamu atas perkongsian yang sangat menarik dan bermanfaat. Sebelum kita tamatkan episod kali ini, mari kita dengar pesanan akhir daripada setiap tetamu. Puan Iman, apakah pesanan anda untuk semua penonton? Pesanan saya, jangan takut untuk mencabar diri dan mencari ilmu. Setiap buku yang kita baca adalah peluang untuk kita berkembang dan menjadi lebih baik. Terima kasih Puan Iman kerana telah memberi pesanan yang sangat bermakna. Puan Aisyah, bagaimana pula dengan pesanan anda untuk semua penonton? Hidup ini adalah perjalanan yang panjang. Buku adalah salah satu cara terbaik untuk kita belajar dari pengalaman orang lain dan terus maju ke depan. Terima kasih Puan Aisyah atas pesanan yang sangat memberi impak kepada kita semua. Akhir sekali, Prof. Alif yang akan memberi pesanan kepada semua penonton. Ingatlah bahawa ilmu itu tiada hadnya. Setiap buku mempunyai potensi untuk mengubah cara kita berfikir serta bertindak. Terima kasih kepada semua tetamu. Itu sahaja untuk episod kali ini. Semoga perbincangan ini memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk teruskan mengikuti Temu Bual, satu buku sejuta ilmu dan nantikan episod seterusnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.